Penduduk kampung warisan Tongot mendakwa Sungai Melikuk yang menjadi sumber air utama komuniti setempat tiba-tiba dicemari sisa pembalakan sehingga mencetuskan kejadian banjir luar biasa yang tidak pernah dialami sebelum ini. Seorang penduduk, Pio Sinarusin, 60, berkata insiden paling buruk berlaku pada 30 Januari lalu apabila air sungai melimpah deras bersama timbunan kayu balak hanyut sekaligus merosakkan tanaman di sepanjang tebing sungai. Sepanjang kami tinggal di sini, belum pernah banjir seteruk ini berlaku. Lebih membimbangkan apabila sungai dipenuhi, sisa kayu balak dan air berubah menjadi keruh, katanya. Beliau berkata bukan hanya kampung warisan terjejas, malah 4 lagi kampung berhampiran turut menerima kesan yang sama akibat limpahan air sungai berkenaan. Menurut Pius, susulan kejadian itu beliau bersama beberapa penduduk meninjau kawasan hulu Sungai Melikuk kira-kira 10 km dari kampung sebelum menemukan aktiviti pembalakan yang dipercayai menjadi punca pencemaran. Kami cuba berjumpa pihak pengurusan syarikat terbabit namun tidak dilayan. Aduan juga sudah dibuat kepada agensi berkaitan kerajaan negeri. Namun kami dimaklumkan pencemaran itu bukan berpunca daripada aktiviti pembalakan, katanya. Pius yang juga pengerusi jawatan kuasa bertindak sungai Kinabatangan berkata penduduk berasa kecewa dengan penafian berkenaan dan mengharapkan campur tangan segera kerajaan negeri bagi menghentikan kerosakan berterusan terhadap sungai. Kami mahu sungai ini kembali bersih dan selamat digunakan. Aktiviti pembalakan di kawasan berbukit itu perlu dihentikan sebelum keadaan menjadi lebih teruk, katanya. Beliau turut merayu perhatian Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Gino supaya menjalankan siasatan menyeluruh terhadap dakwaan pencemaran di kawasan pedalaman Kinabatangan itu.